Pulangkan sirih pada gagang, pulangkan langkah pada gelanggang, pulangkan rohani pada jasmani, pulangkan sumpah pada pendekar. Kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pejuang, marilah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela kita gempur hingga ke hujungnya. Ayo bersatu demi Palestin, bersama kita berjuang untuk Palestin. Tak kira walau diancam senjata, kerana Allah kita marah. Para pejuang, marilah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela kita gempur hingga ke hujungnya. Hentikanlah penderitaan dan juga kezaliman, kembalikanlah keadilan
selamanya. Tersebutlah kisah dahulu kalam. Tirai rendam mula disingkap, tatal purba di dalam dakap, dah dipasang setiap rakap. atas pimpinan bacaan doa. Dan juga guru dan penasihat utama gerak sendi naga. Yang berbahagia, bin Datuk Haji Abbas, yang berbahagia Datuk Abdul Hadi bin Abdul Rashid, yang dikasihi Terima kasih Farizal dan dengar kata daripada terima kasih atas ucapan sumbangan dari Cik Ustazani Ibu. Majlis merangkamkan ucapan terima kasih yang berusaha
Ya, Lieutenant Colonel Besara Datuk Syarudin bin Haji Nazri, Orang Besar Jadah Lanjung, merangkap menaung negeri Perak. Suasana redup nan muram di rimba belantara. Sang pendeta menanti seolah-olah mengetahui kehadiran sang pendekar. Pendekar melangkah ke depan dengan penuh keberanian. Tatapan matanya tajam. Tongkat emas ini serahkan kepada pemilik asalnya. Pendekar menggenggam tongkatnya erat seakan kekuatan dan keberanian mengalir dalam dirinya. Dikala tanah air dilanda musibah, berdiri seorang pendekar, seorang pejuang dengan amanah yang tidak ternilai. Musuh mula mengintai, mencari peluang untuk merampas. Tongkat ini bukan sekadar kayu, ia adalah lambang warisan, simbol kepercayaan sebuah amanah yang harus dipikul. Di sinilah perjuangan dimulai, di sinilah akidah diuji, iman ditempa demi mempertahankan agama dan tanah air. Segala yang dimiliki rela dikorbankan, bukan kerana nama, bukan kerana sanjungan, tapi kerana janji-janji pada yang esa, amanah untuk mempertahankan kebenaran. Inilah perjuangan seorang pendekar demi agama, demi bangsa, demi tanah air. Pendekar duduk tegap, mata keris dilimau diasap, jambi bersanad dibaca lengkap, panji Melayu masuk menghadap. Kami masuk menghadap, kami masuk menghadap, kami masuk menghadap, kami masuk menghadap, kami masuk menghadap. Bela tentara Bombay Masuk menghadap, dalam kiraan hikayat Saifuddin Jalis berbaris.
Maka dengan ini rasmilah Majlis Makan Malam dan Penganugerahan Sandang Kebesaran Malam Semangat Pada bagi tahun 2024. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Muhammad Azlan bin Helmi atas menyempurnakan majlis kita. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan bilangan tentera muslim ketika itu hanya 300 lebih. Ada riwayat mengatakan 313, ada riwayat mengatakan 315, ada riwayat mengatakan 319. Ketimbang bilangan tentera musyrikin Mekah ketika itu 1,000 orang tentera. Kita berada di dalam himpunan Majlis Makan Malam. Tema yang kita pilih adalah tema Malam Semangat Badar. Badar apa yang kita maksudkan di sini? Badruddin, Badrul Aini bukan, tetapi badar yang berkaitan dengan badar itu merujuk kepada peperangan Badar yang pertama, peperangan yang pertama terbesar. Pertubuhan Silat Seni Gerak Seni Naga atau digelar GSN telah ditubuhkan pada tahun 2017 dan diasaskan oleh 13 guru latih tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dulu kami bagi pihak guru latih Gerak Seni Naga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Seni Naga di mana hari ini terus menyambung zuriat yang telah kami sampaikan kepada mereka. Daripada asalnya mereka ini adalah daripada anak-anak gayung Malaysia. Maka mereka dengan berminatnya mereka balik membuka kesenama. Di antara gerak seni naga dengan gayung tak lari daripada mana, itu adalah satu aliran daripada asalnya Datuk Mahaguru Mio Abdul Rahman. Jadi kami mengharapkan supaya ilmu silat seni naga dengan gayung tak akan berpisah, dan tu hubungan itu sentiasa ada perhubungan di antara gayung Malaysia, gayung Pesaka dan dengan anak-anak gayung yang ada di Malaysia. InsyaAllah itu harapan kami daripada orang lama daripada gayung Malaysia. Langit berdentum, air payah jangan curahkan. Dakar kaki kudaki juga, berpandang sebelum ajal. Biar putih tulang, jangan putih mata. Kai panjang sedekah, jangan duga loteng dalam. Kelik-kelik pusaka api, kalau api mana sumbunya? Kelik-kelik pusaka mati, kalau mati mana pembuatnya? Sendi cendai pusaka purba, mari disandang di ujung baru. Jangan seram babi buta, jerat maut sirmu. Tangkap si karuan, dapat si kain. Kalau salah ruan, wajah gayung dan cek pusaka. Visi pertubuhan dalam gerak senaga adalah menerapkan ilmu persilatan kepada setiap insan dengan bertunjangkan akidah salimah, itu akidah yang sejahtera. Misi pertubuhan pula iaitu menyatu padukan ummah tanpa mengira latar belakang dia. Tak kira lah dia daripada politik ke, daripada jawatan mana ke, daripada persilatan yang berbeza ke, kita tak kisah, kita bersifat terbuka. Jadi itulah misi pertubuhan kita, tak kira bangsa, tak kira agama, kita menyatu padukan. Tapi visi kita tadi kita letak bertindakan akidah yang satu. Fahamlah, maksud dia kita akan mengarah ke arah vision kita, iaitu
meluruskan akidah. Macam mana terjadinya nama Pertubuhan Gerak Sinaga Malaysia? Okey, pada asalnya seperti semua maklum, Gerak Sinaga Malaysia ni terdiri daripada pelbagai latar belakang pertubuhan. Contohnya daripada GT13 itu sendiri, kami ada daripada gayung, ada daripada lincah, ada daripada silat. Banyaklah silat yang terdirinya. Jadi untuk kami berkumpul, untuk kami berbincang mengenai nama Gerak Sinaga ni, dia berkait balik dengan cerita gayung. Okey, macam mana asal-usul Gerak Sinaga ni, dia berkait dengan cerita gayung ni daripada segi sudut nama. Macam soalan tadi, macam kenapa nama kita pilih nama Gerak Sinaga ni. Jadi Gerak Sinaga ni dia diinspirasikan oleh logo gayung tu sendiri. Macam semua sedia maklum ataupun ada yang tak tahu lagi, sebelum gayung tu, gayung Malaysia dan Serantau, waktu nama zaman Datuk Mio Abdul Rahman, gayung tu nama dia Gerak Sendi Harimau. Okey, Gerak Sendi Harimau ataupun Sendi Harimau, silat Sendi Harimau. Selepas pada tu barulah bertukar nama Sendi Harimau tu kepada nama Pertubuhan Seni Silat Seni Gayung Malaysia dan Serantau. Itu nama asal dia. Okey. Di dalam Malaysia tu sendiri sekarang ni, pada zaman sekarang ni pun ada pelbagai nama gayung juga. Gayung Malaysia, Gayung Malaysia Kebangsaan, Pusaka Gayung, Gayung Serantau, Gayung Nusantara, Gayung Panji Alam. Banyaklah gayung yang bersalirannya daripada Datuk Mio Abdul Rahman ni. Termasuklah juga dengan Adma dan juga Gerak Sinaga ni. Jadi nama gayung tu sendiri dia diinspirasikan oleh logo gayung, di mana nama asal gayung itu dulu Sendi Harimau bertukar kepada gayung, dan kita buka inisiatif baru iaitu mendaftarkan NGO baru dan bergerak di bawah nama Gerak Sinaga, kerana logo gayung ada naga dan muka harimau dulu. Jadi kita ambil yang naga tu yang semua orang nampak, kita tukar nama daripada Gerak Sendi Harimau, daripada Sendi Harimau kepada Sendi Naga. Selain itu, keunikan Gerak Seni Naga adalah mempunyai pentadbiran yang berbeza-beza menerusi 5 panji-panji utamanya, iaitu Panji Naga Emas, Panji Naga Merah, Panji Naga Biru, Panji Jentai, dan Panji Al-Bura. Setiap daripada panji-panji ini mempunyai keunikan pada gerakan dan seninya, terutama teknik pentempurannya. Selain itu, terdapat juga panji-panji kanan yang terdiri daripada gabungan persilatan luar, iaitu Panji Harimau Patani dan Panji Tok Bedang. Okey, antara pengalaman ataupun kesusahan sepanjang saya dalam Gerak Seni Naga adalah datang dan perginya ahli-ahli. Maksudnya ada yang dalam kehidupan masing-masing, ada yang ada perjalanan sendiri. Jadi benda tu adalah sangat berat bagi saya, sebab kami dalam Gerak Seni Naga, sekali Gerak Seni Naga sampai bila-bila Gerak Seni Naga. Jadi rasa rindu tu sangat berat untuk kami hadapi. Tapi Alhamdulillah, keluarga Gerak Seni Naga semakin membesar, semakin ramai yang bersama-sama berjuang menjayakan perjuangan dan apa yang kita dah capai hari ini. Alhamdulillah. Dan juga sepanjang perjalanan awal daripada Gerak Seni Naga, kami terima banyak kecaman pun ada, pernah dihina pun ada, pernah tak rasa tidak mencukupi pun ada, serba-serbi ada pun, dan gelanggang sekolah, tentu tak ada gelanggang
pusat lagi. Jadi semua benda tu apa yang saya dah lalui dengan cikgu Bola tinggi, Cikgu Farizal, Cikgu Fazli, Cikgu Farizal, hingga kini adalah sangat banyak lah kan, berat bagi kami. Kalau cerita balik pun sedih. Naik motor kan, nak pergi jumpa inilah apa, dengan membekalkan motor Repsol sampai ke Kampar, sampai ke Tapah kan, angin tiup tolak kami dua-dua goyang ke tepi. Lepas tu makan kongsi. Kadang kami pun menerima tekanan, walaupun saya waktu tu hanya kebantu jurulatih kan, sama-sama kami, saya dan batch saya, pelajar-pelajar lain bantu untuk jayakan majlis semua. Kami pun ada tekanan kami sendiri dan kami pun ada masalah kami sendiri. Kadang-kadang tu sampai satu tahap banyaknya kami akan ke masjid tidur kat masjid, tenangkan hati kan. Alhamdulillah Cikgu Farizal didik kami hingga hari ni, jayakan ataupun bantu saya untuk jadi seorang manusia yang kurang-kurang tidaklah jauh terpesong kan. Alhamdulillah sehingga hari ni apa saja, setiap detik, setiap masa, setiap saat adalah cabaran bagi saya lah hingga hari ni. Okey, harapan saya kepada semua ahli gerak seni naga dan semua yang support gerak seni naga, saya takkan lupa, insyaAllah. Saya masih ingat, walaupun bukan ahli, masih support, masih bersama kami kan. Apa yang saya harap adalah kita semakin erat, semakin kekal, semakin kuat sebagai sebuah keluarga yang memperjuangkan budaya Melayu, yang mendidik anak bangsa kita. Semoga semua ni takkan terpadam, ataupun usaha kita daripada awal tu tak padam dan sia-sia kan. Jadi untuk ahli dan bakal ahli kan, saya harap semua datang dengan hati yang senang, pulang dengan hati yang gembira, tak ada benda yang sia-sia. Masuk menghadap, para pendekar duduk tegap, mata keris diri mau diasap, jampi bersanad dibaca lengkap, Panji Melayu masuk menghadap. Tetapi kamulah yang mensalib diri kamu sendiri. Dan sesungguhnya musibah itu berlaku. Izinkan saya, sesungguhnya InsyaAllah mudah-mudahan perjuangan ini sehingga tebisan darah kita yang berakhir. Jadi untuk persembahan kami menyampaikan sebuah lagu yang bertajuk Zalzil Zalzalah yang membawa maksud gerakan keamanan Israel. Serunai dan sampir di satu arif, bulunya segan dan sipu tidak, puteri malukan menjadi tunggak, kaki dipasak tanda seteru setuju, sundang dan lembing di hayun liar mencari tuju, satu teraju beribu diaju untuk maju, mantera diaji sambil berlari laju, berkasam diseluk sampai ke lengan baju, semangat melintang patah dan membujur lalu dan lalu, insting gar pun diaju
jari terletak di picu lela rentakah hanya tunggu waktu untuk membelah debu. Tiada lagi hukum untuk satu lawan satu. Ini syarat medan perang, bukannya gelanggang tinju. Panah terbang kena si kaki, kekok kaku terpaku. Ini selaku sikap kecekapan bangsa aku. Tirai rendah mula disingkap, tatal purba di dalam dakap, dan dipasang setiap rakam. Para panglima masuk menghadap, para pendekar duduk tegap, mata keris di limau diasap. Jambi bersanad dibaca lengkap, Panji Melayu masuk menghadap. Kami masuk menghadap, kami masuk menghadap, kami masuk menghadap, kami masuk menghadap. Yang tinggal tidur malam tak senang, bimbang bugis tak balik dipulang atas dulang. Takkan terbatal sumpah hulu balang, belang akan menang riang terbilang. Kain dililit dengan ikatan bulang, menjunjung maruah harkat gemilang. Dengan lambang dua cokmar yang bersilang, berkibar hijau kuning merah di julang. Laut luas lama diselami, kecuram dasar dalam tiada akhir. Sumpah hidupnya dan mati kami, buat agama bangsa dan tanah air. Tirai rendah mula disingkap, tatal purba di dalam dakap, dan dipasang setiap rakap. Para panglima masuk menghadap, para pendekar duduk tegap, mata keris di limau diasap. Jampi bersanad dibaca lengkap, Panji Melayu masuk menghadap. Matani masuk menghadap, Minang masuk menghadap, Iris masuk menghadap. Matani masuk menghadap, Minang masuk menghadap, Iris masuk menghadap. Mata pena kalimahku nyala di dada, antara jasad dan roh ada rahasia. Di situ aku berdiri, berjanji. Tubuhku besi, darahku baja, tapa langkah warisan raja. Zaman beralih, besi pun lemah, tapi doa pendekar tak berserah. Aku berdiri di bawah cahaya, nafas pinjaman dari Yang Maha Kaya. Tiada lut senjata dunia, kerana aku tahu siapa empunya. Tiada lut besi, tiada tajam setajam duri. Dunia menggoda, indah berseri, zikir dalam nafas, kalimah genggam bara api. Langit gelap tiada corak, bumi tempat pijak, alam bersaksi, kalam pun bergerak. Aku jinjing
tapi hikayat insan mencari makrifat. Aku sekadar mengembara, main peranan sebelum pulang ke tanah asal pusaka. Tak kejar nama, tak tunduk pada puji, ilmu jadi perisai, bukan bunga puisi. Jangan leka, anak bangsa bangun. Ini bukan masa nak tunjuk siapa gagah. Ini masa nak sedar siapa bodoh sebab marah. Aku tengok wayang politik tiap hari, berlakon sama skrip lain tapi isi basi. Cakap bangsa tapi jual maruah, sumpah lawan bukan musuh tapi darah. Cakap bersatu tapi depan pecah, cakap berjuang belakang tikam arah. Yang atas gelak, yang bawah berperang, bangsa makin layu tapi like kau menang. Hey, darah bangsa, jangan jadi boneka kuasa. Kita gaduh mereka kaya, kita rebah mereka ketawa. Rasa gelak musuh, tengok kita lupa arah. Bangsa gagah tapi mudah parah, mulut berbisa tapi hati punah. Lupa darah, itulah fitnah. Rasa gelak musuh, mereka bersorak, kita masih sibuk tuding sebarat. Panggillah wira, jangan terus barai. Bangsa jatuh, maruah pun terbakar sekali. Kau sibuk tunjuk siapa paling penjuang, tapi tangan kotor kau yang buang bayang. Bangsa lain dah duduk di puncak, kita masih bertekak siapa lebih bijak. Cakap semangat tapi poket penuh habuan, slogan murah tapi hati tak tahan. Bangunlah, bangunlah anak tanah pusaka, jangan jadi bahan gelak dunia. Hey, kita bukan musuh sesama kita, tapi kenapa darah sendiri jadi medan hina? Kau marah, aku marah, tapi siapa yang untung? Bukan kita, bukan bangsa kita. Lasitlah gelak musuh, tengok kita rubah arah. Bangsa gagah tapi mudah parah, mulut berbisa tapi hati punah. Lupa darah, itulah fitnah. Rasa gelak musuh, mereka bersorak, kita masih sibuk tuding sebarat. Bangkitlah wira, jangan terus barai. Bangsa jatuh, maruah pun terbakar sekali. Maruah pun terbakar sekali.
Bismillahirrahmanirrahim. Bangunlah bangsaku, jangan tunduk, jangan layu. Bangkit waris perwira dulu, darah pahlawan mengalir di nadimu. Tanah ini bukan untuk disewa, bukan untuk dijual, bukan jadi hamba. Hang tua berseru maruah jangan hilang, hang jebat bangkit lawan sampai menang. Tok janggut mati di tali, syahid jadi saksi. Mat kilau bersuara bakar api revolusi. Dol Said Bahaman, nama terukir berani. Biar pedang lawan senapang jiwa takkan mati. Bangun, bangun, jangan biar dipijak. Bangkit, bangkit, jiwa jangan retak. Pahlawan dulu darahnya merah, warisnya kini jangan jadi lemah. Bangun, 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 bangun. Yo, dengar gendang perang di tanah pusaka. Keris terhunus sumpah pusaka bangsa. Pantun lama jadi doa keramat. Biar putih tulang jangan putih mata. Ini pesan leluhur jangan leka. Jangan biar penjajah jinakan jiwa. Bangkit bersatu suara jadi senjata. Sekali melangkah gegar seluruh Nusantara. Wahai bangsaku, jangan kau tunduk di bumi sendiri. Jangan kau biar hakmu dicuri. Arwah pahlawan memanggil dari pusara. Bangkitlah anakku, teruskan perjuangan kita. Bangunlah